Annyeong! Welcome back to my channel, My Diaries of Life dari Hidup Mimi. So today vlognya kita orang nak pergi pasar malam dekat Bakri sebab nak pergi minum dengan mak. Tapi Mimi and Mama dah lama tak pusing-pusing pasar malam Bakri, so kita nak pergi pasar malam Bakri. Tada! Kita dah sampai pasar malam. Dah hampir 2 tahun tak datang. Ya, adalah. Kita orang dah lama tak datang sini. Tak pernah jejak. Kalau tak dulu nak dekat-dekat hari-hari pergi. Hari-hari dari Rabu je. Setiap minggu lah maksudnya. Missionnya Mama nasi ayam sebenarnya. Tapi tengok dulu paten dia macam mana. Tu keli mak. Busuk. Busuk keli. Betul. Mungkin tak nak masak paten ni. Itu saya ni dulu. Apa? Minyak. Nona. Minyak, sini 10. Ini? Ini 8. Ini 8. Ni dah masak belum? Mau masak lah, sama mau masak. Nak yang ni? Tak tahu. Apa belas lah aku suka. Dia tengah tunggu panggilan degree. Hai, dia cari. Malunya. Pusing ni apa? RM2. Tapi kan ini RM1. Boleh minta ini sikit dengan tu satu. Air tebu satu. Air tebu satu. Nak hotdog. Si hotdog biasa satu. Yang ayam mana? Mana ayam mana? Mana yang ayam keju Ayam keju satu. apa? Rasa kita Apa nak roti ni juga apa? Dan pasar malam memang tak boleh pergi selalu. Kopak, koyak, rabak 100 tak cukup. ni kita orang berdua je tau. Sampai sebab lama kot. Rasa sebab kita dah lama tak datang. So kita orang dah lama tak datang. Kalau tak sendiri dulu setiap minggu pergilah kot. At least beli. I got my roti. And I got my umbut. Mama suka sebab sebelum ni dia cari umbut kat online. Tapi tiba kat pasar ni dia jual fresh lagi cantik. Okay, so Umbut cepat. kelapa, umbut kelapa. Total damage Jimmy nak kira. Okay, kita sebut dulu. First roti RM6. Tebu tadi Ayam mentah RM19. Air tebu dengan Selur. Tebu pulut apa tu? dengan pulut Beli pulut RM10. RM10. Lepas tu jagung sebungkus RM6. Kecil tu. Cempedak RM5 kecil. Okay. Lepas tu keladi dengan umbut dengan apa lagi tadi? Umbut tadi 28. Sayur mak. Sayur keladi tu RM5. Okay, kecil lagi. Pasal apa kita beli? RM10 untuk baby. Kecil belanja baby. Tadi kita orang terserempak dengan Kak Iki dengan baby. Diorang pun pergi pasar malam. So mama belanja baby. Lepas tu kita beli apa lagi? Cempedak tu. Ayam. Dah tu je kot. Roti dah. Apa lagi duit? Tahu fufu apa-apa. Berapa ringgit? 6. 3. Murah je. RM3. Lepas tu Dah. tu je. Tapi cash kat tangan habis 50. QR pun
hampir 50 ke lebih 50. Hari ni lebih 100. So setengah jam habis 100. Pasar malam memang Bahaya. dangerous place. Ni macam tempat berhantu orang cakap. Kita rasa macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya Banyak. ada. Tak, kita orang sebenarnya tadi tak nak apa-apa pun. Sebenarnya nak roti dengan ayam je. Itu je topik dia. Tapi tak apalah. Okay, bye guys. Kita orang pergi makan dengan mak. Bye. Ni tak ada makan malam ni, makan malam kat kedai lain. Dinner kat kedai ni just side dish. Hidup ni keras guys. Hidup ni keras. So, bekerjalah anda. Bye. Nak makan cempedak. Kita orang dah balik pasal malam. Now waiting for mak untuk bawa mak pergi dinner. Okay. Cempedak ni sedap. 2 biji RM5. So far pasal malam tadi best. Sebab macam ada benda-benda lama yang masih Mimi suka beli dulu, which is ada satu roti hotdog tu nanti Mimi tunjuk. Lepas tu pakcik jagung tu ada lagi. But mostly benda-benda lain macam dah baru. Tapi macam okey lah. Mak dengan mama are going out. Cepatlah, Imam makan apa? Mi goreng. Okay, peace. Kita orang dah sampai rumah. Baru lepas dinner dengan mak, Pok De and family. Thank you Pok De and family sebab belanja kita orang makan. So tada, ni kita orang dapat kat pasar malam. Ni tofu for papa. Ni ombak mama. Ni roti. Ni pulut. Ni jagung. Ni buah. Tada. Okay, kita orang dekat pasar malam kedua di Muar. Semalam kata menyesal, tapi hari ni tiba lagi. Inilah manusia. Okay, kita orang kat pasar malam Parik Ahmad pula, kat Pejauh, kat rumah kita orang. Mama buying laksa. Mama beli sate. Memang tak ngalir sana ke? Dan Kemah, bahaya tak bahaya? Nyorok dulu. Sekali lagi saya cakap, pasar malam memang bahaya untuk kami. Hari ini rasanya hampir 100. Hampir kot, tak kira lagi. Tapi gila, semua benda nak. Tapi sini lagi banyak lah pilihannya. Tak tahulah. Sedap. Kena, tapi bagusnya apa? Kami selawat banyak kali. Bukan selawat, beristighfar banyak kali. Sebab tu nak, ini nak, tengok kanan nak, tengok depan nak, istighfar je. Jadi tambah pahala lah kat situ. Padahal semua benda nak makan dah pun kena tak makan. Sabar, Mama nak makan. Ambil yang ni carbonara. Ini sedap. Ini boleh Dadah. minta lagi beli. Nak lagi? Bang, jangan laju-laju bang. Ni carbonara, ni air. Ni RM4, murah kan? Besar. Sedap lah juga, RM1 je. Nak lagi ke? Risau lah. Tak lah. Cukup lah. Yang kedua sedap. Ni hasil day 2 dekat pasar malam Parik Ahmad. I got my mochi and Mimi repeat lagi Dubai Chewy chocolate. Tada. Lepas tu ada mochi, kita ambil 3, seorang 1. And yang lain ni sate. Ni nasi kita orang. Tu je lah. Okay, bye guys.